Assalamualaikum. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Kepada sesiapa yang nak order buah mangga yang ready untuk dimakan ya, yang dah masak, buah dekat kebun Temerloh. Okey, ada mangga purple. Harga dia RM8 sekilo. Okey, boleh makan terus, masak. Okey. Kita akan bawa pada hari raya Aidiladha nanti. Kita juga ada mangga harum manis, tapi tak banyak lah. Pokok ada dekat kebun sini juga. Kita juga ada buah limau cokun, limau madu M33. Kalau siapa-siapa nak selit order, kita boleh bawa sekali ya. Okey, jom kita pergi round tengok buah mangga harum manis dekat Temerloh. Okey, jom. Okey, ni buah limau kita ya. Limau madu. Ni limau madu. Okey. Limau madu. Limau madu ni. Sama juga ni. Limau ni dah boleh makan ya, dah masak. Kalau yang ini muda lah. Yang kecil-kecil ni semua buah muda. Banyak lagi. Ini. Semua limau madu. Okey, ni buah harum manis ya. Buah harum manis. Harum manis. Okey, untuk buah durian pada awal Julai 2026 Okey, buah durian bulan Julai start gugur. Okey. Bagi penggemar Blackthorn, okey, boleh datang kat sini. Boleh datang terus kat kebun ya. Okey, ni juga Blackthorn. Okey, Blackthorn ni dalam 1 bulan lagi start gugur. Sama juga Blackthorn. Okey, sama juga Blackthorn. Ni semua Blackthorn. Kita ada Musang King. Semua Musang King lewat sikit penghujung 2026. Okey, untuk Musang King ya. Sebab Musang King ni dia baru berbunga dengan baru berputik. Okey, ni Musang King baru berbunga. Okey, yang ini untuk Blackthorn juga. Yang ini untuk Blackthorn. Kita ada IOI. Okey, Blackthorn. Tapi banyak Blackthorn lah. Blackthorn paling banyak. Ini pun Blackthorn. Okay. Ini pun Blackthorn. Blackthorn. Okay, yang IOI pun ada. IOI masih kecil lagi. Ini lewat sikit. IOI. Yang ini motong. Ini durian motong durian motong.
Okey, ni pengunjung. Okey, kita juga ada IOI hybrid. Kita ada IOI hybrid. Okey, ni IOI hybrid. Ni pokok kecil tapi buah banyak. Kalau sebelah ni kita ada double planting Musangking. Okey, ni buah Musangking. Yang sebelah sini Blackthorn. Okey, ni Blackthorn Okey, kalau yang sebelah sini pun Blackthorn. Okey, ni pun Blackthorn. Bagi penggemar IOI boleh terus datang ke kebun lah. Okey, sini plot untuk IOI bicep IOI semua. Okey, ni semua IOI. Pokok IOI sebaris ni semua IOI. Ada limau lagi, limau madu. Untuk yang ni pun sama, IOI juga. Okay, sebaris ni semua IOI. Dan satu lagi saya nak kongsikan dengan tuan-tuan satu jenis durian. Kalau tuan-tuan tak pernah makan, okey, yang tak tahu, kita ada durian Kim Hong. Okey, Kim Hong buah dia jenis isi dia tebal, biji dia memang betul-betul kecil sangat Ni Kim Hong Kim Hong. Buah Kim Hong. Dia biji dia besar-besar macam ni tau. Kalau Musangking tu dia kesep lepeh, dia besar. Tapi Kim Hong ni, okey, untuk kilonnya ni, Kim Hong ni dia biji dia macam ni je. Kecil, lepeh dan kecil. Kalau tuan-tuan nak tanam tu memang tak ada. Nak semai tu memang tak ada biji. Okay, inilah buah-buah dia Kim Hong. Okay. Kalau Blackthorn sama lah. Ni. Okay, ini juga Blackthorn. Ini pun sama. Blackthorn. Ini Blackthorn. Okay, dan kita ada limau cokun. Okay. Kita ada ni hybrid. Wah, banyak. Kalau tuan-tuan nak, boleh datang terus kat kebun Awal Julai 2026 kita open jual kat kebun saja. Untuk price setakat ni kita tak open lagi. Tuan-tuan boleh datang ke Raf Durian Farm Temeloh, Bandar Temeloh dekat dengan Tol Temeloh. Daripada Tol Temeloh 3 minit saja. Okey. Sekian. Assalamualaikum.